Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya wartawan Cili Akil dan saya wartawan Cili Syifa. Pada hari ini kami berada di program Watika Pelatihan Pemimpin Kecil SKCB pada tahun 2026. Mari kita lihat suasana majlis pada hari ini. Jom! Assalamualaikum Puan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah tujuan majlis hari ini diadakan? Waalaikumsalam. Tujuan program kita diadakan hari ini untuk melantik ataupun cekik bakat murid-murid di SKS lebih berketerampilan dan berdedikasi untuk menguruskan sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih untuk meluangkan masa bersempena pada majlis pelantikan. Apakah harapan Tuan kepada pengawas-pengawas SK Selbing? Waalaikumsalam warahmatullahi. Harapan utama kepada pengawas sekolah adalah agar mereka memikul tanggungjawab dengan dedikasi yang tinggi, menjadi contoh teladan, role model, disiplin yang cemerlang dan membantu guru menegakkan peraturan sekolah. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Apakah perasaan kamu sebagai ketua pengawas? Dan sebagai ketua pengawas, apakah ucapan kamu untuk rakan-rakan pengawas yang lain? Waalaikumsalam. Saya berasa amat bersyukur, terharu dan bangga atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi ketua pengawas. Amanah ini akan saya galas dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. Pesanan saya kepada rakan-rakan pengawas, jalankan tugas dengan jujur, berdisiplin dan amanah. Sentiasa bekerjasama, saling menghormati serta menjaga nama baik sekolah. Jadilah contoh teladan kepada murid lain dan laksanakan tanggungjawab tanpa pilih kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai di sini sahaja video kami pada hari ini. Semoga semua pengawas dapat menjalankan tugas dengan jujur dan amanah. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye.